Nak kualiti video yang menarik dan boleh pergi jauh, tak nak korang kena ada pencahayaan yang bagus. Macam video aku ini suram bila belakangnya kosong. Tapi aku buat pilihan yang tepat. Aku beli satu lampu yang agak mahal yang pernah aku beli daripada Photo OLED. Ini lampu yang paling mahal dan aku rasa paling terbaik untuk dijadikan lampu background setiap video aku. Jadi aku unboxing banyak tools yang dia bagi dekat kita dan sesuai ikut background cita rasa kita nak. Kalau sebelum ini video aku memang aku ada lampu untuk background tapi tak berapa nak menarik dan tak berapa nak terang. Lagi satu, lampu aku itu bila kita charge dia tak tahan lama. Yang ni memang tahan lama lah. So korang boleh tengok perbezaan daripada aku sekarang ini. Bila ada lampu dia ada perbezaan. Lagipun banyak pilihan. Kita nak buat background bentuk apa pun ada dia bagi. Kalau korang pun nak tambah kualiti video korang wajib ada lampu yang menarik. Lampu Photo OLED ni memang sesuai untuk kita semua sebagai affiliate ataupun content creator. Aku ada letak dekat beg kuning. Korang boleh tengok dan berapa harga korang dapat kira fikirkan sendiri. Okey?